Waalaikumsalam, cikgu. Okey, nama cikgu, Cikgu Aina. Hari ini cikgu akan ajar kamu semua pemakanan yang sihat. Tapi kita akan gunakan buku. Kita akan gunakan buku digital. Kalau korang nak tahu macam mana buku digital tu, cuba scan dulu. Scan QR tu. Cikgu. Okey, ini dah, kira dah. Okey, lagi 2 orang. Sekejap je. Okey, Hamidah. Okey, dah cukup 4 orang. Jadi, bila cukup, cikgu akan berikan start. Tada! Inilah buku digital yang cikgu Cantiknya. hari ini apa kita akan belajar? Pemakanan yang sihat. Okey. Sebelum tu, first kita akan belajar dulu objektif dan hasil pembelajaran. Okey, apa yang kamu semua akan dapat bila kamu semua belajar pasal makanan yang sihat ni? Yang pertama, kamu semua akan membezakan makanan yang sihat dengan tak sihat. Kamu tahu apa tak makanan sihat? Jadi, lepas kamu belajar ni, cikgu akan pastikan kamu semua tahu apa tu makanan sihat dan tak sihat. Kemudian kamu dapat menjelaskan makanan mengikut kategori makanan yang betul dan mengetahui tentang konsep suku-suku separuh. Tahu tak apa tu suku-suku separuh? Cikgu akan pastikan kamu semua tahu lepas ni. Dan hasilnya kamu semua akan dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 contoh makanan yang sihat dan dapat menjelaskan makanan mengikut kumpulan piramid makanan yang betul. Pernah dengar tak piramid makanan? Tak pernah. Tak apa. Lepas ni kita akan belajar. Dan kamu semua akan dapat menilai pilihan yang sihat dan konsepkan suku-suku separuh. Cikgu akan terangkan sekejap lagi. Ini adalah konsep amalan gaya hidup yang sihat. Cikgu kamu nak tahu, cuba kamu semua tekan bahagian tambah ni. Keluar tak? Keluar apa? Keluar betul kan? Jadi kita tak seorang kalau cikgu bacakan apa makanan yang sihat. Saya Okey Hana, cuba. mengamalkan pemakanan yang sihat. Manusia memerlukan makanan yang berkhasiat dan seimbang untuk keperluan tubuh badan. Vitamin dan kandungan lain dalam makanan akan membantu kebesaran dan menjaga kesihatan badan kita. Okey Hana, jadi sebab itulah kenapa kita kena amalkan konsep makanan yang sihat ni, sebab badan kita perlukan khasiat untuk terus bergerak dan besar kan? Seterusnya, okey, korang semua boleh tekan next je kat buku tu. Okey, kamu semua tahu tak apa tu piramid makanan? Kalau tak tahu tak apa, nanti cikgu Afia akan terangkan. Okey. Alright, selamat pagi kelas. So, saya Cikgu Afia. Hari ini saya akan ajar piramid makanan. So, semua kena tekan ni. Cikgu. Okey, cikgu. Jadi, apa yang keluar? Piramid makanan. Betul-betul. Piramid makanan sama, cikgu. Alright, so apa yang awak tahu tentang piramid makanan? Saya tak tahu. Takkan cikgu tak tahu? Tak. Alright, so yang ni gambar apa? Bagian. Ada minyak dengan makin ni dalam kategori apa? Tahu. Alright, so semua kita tekan yang hitam. Tambah ni. So korang akan tahu jenis makanan ni dalam kategori apa? Baik, Cikgu. Yang atas sekali ke cikgu? Ya. Saya tahu yang atas sekali tu lemak, cikgu. Okey, kalau lemak, pengambilan dia macam mana? Dia kata pengambilan makanan perlu dihadkan. Okey, betul. Yang kedua, Baik, cikgu. okey, apa yang protein dan penyusu? Iaitu makanan sederhana seperti ikan, ayam
ayam, daging, telur, kangkung kacang, susu dan keju, cikgu. Betul, bagus Aini. Yang ketiga? Yang ketiga ni sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Oh, makanan ni banyak vitamin lah cikgu. Jadi kita ambil macam mana? Kena ambil banyak. Bagus. Awak yang satu tu kenapa dia je? Yang keempat karbohidrat bergizi cikgu. Makanan ni paling banyak sebab sumber tenaga utama. Betul, pada kita. Baiklah. So hari ni cikgu nak kamu semua tekan link tu. And then korang kena menyanyi. Menyanyi. Bangun semua tekan menyanyi hari ni ya. Boleh tak tekan link tu? Boleh cikgu. Bangun Bangun semua. Bangun pimpin lah. Pimpin. Saya kena kenal tadi. Jom kita nyanyi sama tak? Boleh cikgu. Lebih ke saya di Singapura. Jadi apa yang dapat dari video tadi? Suku-suku separuh. Okey, suku yang pertama macam mana? Suku yang pertama ada lauk, Ada lauk lagi? ada roti, karbohidrat, Okey, lagi? ada nasi, Suku yang kedua? ada roti, ada ayam. Kenapa kita kena makan karbo banyak? Kenapa lah? Okey, boleh-boleh. Sekarang kita akan belajar tentang pinggan sehat. Tadi kamu semua dah nyanyikan lagu suku-suku separuh. Pimpin dah cakap dah. Suku pertama apa, suku kedua apa, yang separuh tu apa. Jadi sekarang cikgu nak kamu semua bina pinggan sehat kamu sendiri. Okey? Sekarang semua tekan di kat tengah ni. Dah tekan. Dah cikgu. Nampak tak ada banyak makanan dekat situ? Okey, sekarang ada banyak makanan. Tapi semua boleh kita makan semua ni. Jadi cikgu nak korang nampak ada pinggan kat sini. Okey, kan ada dua orang. Cikgu nak bahagian sini pinggan yang ni, bahagian sini pinggan yang ni. Cikgu nak kamu semua bina pinggan sehat berdasarkan makanan
pakai ni. Okay, cuba awak tarik satu, letak dekat suku sini. Jadi macam tu cara dia. Korang kena tarik dan letak dekat pinggan ni. Okay, cikgu bagi masa 5 minit saja untuk kamu ceritakan makan cik. Cik tak suka. Saya suka makan buah pisang. Ya, awak suka makan apa? Saya suka makan kek. Nanti awak letak dekat mana? Nasi. Awak suka makan sayur tak? Tak suka. Di mana itu? Kita kena makan sayur lah. Saya suka makan sayur. Jadi saya dah Wah, bagus ya. Ini suka makan sayur. Saya nak sihat. Saya sihat tau. Kamu semua kena makan sayur. Saya yang ni. Kita boleh share sama-sama. Lagi kentang. Yang bilang yang ni ayam malu, ayam cekak. Nampak Wah, tengok kepingan kita. Saya suka lollipop. Apa kira? Apa dah tak makan? Lollipop tak sihat. Alah, tapi saya tetap suka. Apa? Kamu semua letak makanan yang kamu suka. Okey, cikgu. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, dah boleh stop dah. Okey, ni cikgu namakan dia pinggan A. Dan ni pinggan B. Okey, nak cikgu tujuh yang satu dulu. A ke B? A. Tengok dulu, pinggan sihat makanan B ni. Okey, sihat ke B? Sihat lah tu ada sayur. Okey, bila suku-suku separuh, suku adalah, suku yang pertama ni, okey, suku yang pertama adalah protein. Protein tau. Jadi sama-sama kita tengok, ada protein tak kat sini? Ada? Ayam. Ada bread? Ayam. Ada apa? Kek. Ada apa? Keropok. Keropok. Ni protein ke anak-anak? Tak. Salah. Jadi ini tak boleh ada dekat sini. Okey, lepas tu suku yang kedua. Yang ni suku yang kedua. Suku yang kedua ni sepatutnya ada karbohidrat. Ada karbohidrat tak dalam ni? Ada nasi. Ada nasi. Tapi buah. Buah sepatutnya kat mana Hana? Dekat separuh. Pandai sepatutnya buah dekat sini. Jadi suku yang separuh ni sepatutnya adalah buah, adalah vitamin. Siapa tahu vitamin mana? Strawberry ni dia kategori apa? Dia kategori vitamin. Jadi patutnya dia dekat mana? Dekat separuh. Pandai sepatutnya vitamin buah atau sayur dekat sini. Jadi dekat separuh ni semua vitamin ke? Awak rasa semua ada vitamin ke kat sini? Tak. Kenapa? Sebab ada kentang. Ada kentang. Kentang sepatutnya dekat mana awak? Dekat karbohidrat. Pandai sepatutnya kentang dekat suku lagi satu. Jadi maksudnya kita kena makan banyak vitamin. Tapi protein dengan karbo pun penting. Cuma kita kena pakai berapa? Suku je. Pandai. Okey, sekarang cikgu dah review yang B pula. Okey, makanan B. Ni sepatutnya dekat mana? Cikgu nak awal lah. Berapa boleh? Minta dekat cikgu. Itu saya dah dekat. Okey, sepatutnya buah ni dekat mana? Cuba awak. Sini. Cuba awak tarik letak sini. Okey, pandai. Betul tu. Buah mesti dah dekat
Separuh. Jadi kita kena makan buah lebih ke ayam lebih? Buah lebih. Makan. Jadi pula betul ke salah? Salah. Kita tak boleh makan. Kita boleh makan gula-gula tapi tak boleh selalu. Tak bolehlah time ada kita tak ada pilihan kita. Okey, kita kena makan jarang-jarang je. Okey, sayur ni sepatutnya ke mana sayur ni? Okey, jadi nasi, ayam, roti, ikan ni semua patutnya dekat mana? Dekat suku. Betul, dekat suku-suku separuh. Okey. Jadi, cikgu nak kamu semua dah faham ke macam mana kita nak pilih set kita? Okey, jadi cikgu nak tanya seorang-seorang. Okey, Hawa. Untuk suku-suku pertama ni, kita sepatutnya makan apa? Roti. Kalau roti apa yang kita patut makan? Makan ayam, ikan. Pandai. Okey, ada pula. Dekat suku yang kedua ni, apa sepatutnya kita makan? Kita kena makan karbohidrat. Apa karbohidrat tu? Roti, nasi, kentang. Ada. Okey, untuk yang separuh ni, Ayu ni, awak rasa apa tu kita makan? Vitamin. Apa vitamin tu? Macam sayur, buah. Pandai. Akira, apa contoh buah yang patut kita makan dekat separuh ni? Pisang, strawberry, anggur. Pandai. Okey, jadi kamu semua dah faham kan macam mana kita nak pilih kita ikut suku-suku separuh. Bila kita buat suku-suku separuh ni, makanan kita jadi seimbang dan kita dapat ikut gerai makanan dengan betul. Tapi boleh ke kita makan kek, kita makan lollipop, chips ni boleh ke? Boleh, bagi yang selalu. Pandai. Sebab dia dekat kategori lemak dan membahayakan kesihatan. Okey. Okey, kepada bidang animasi sekarang cikgu nak awak tengok. Oh sorry. Okey. Sekarang cikgu nak awak semua tengok video ni. Untuk kamu semua dapat bezakan makanan yang sihat dan tak sihat. Aku tak sihat, jadi aku kena makan sihat. Hai manusia, saya Nasi, saya memberi tenaga untuk kamu. Halo, saya roti yang comel ini. Saya ada sumber karbohidrat yang baik untuk tenaga anda. Makan saya ya. Halo, kami adalah roti dan nasi. Ya, karbohidrat memberi kita tenaga sepanjang hari. Aku ekor merah yang lezat. Makan aku untuk vitamin C dan serat yang baik untuk badan kamu. Aku brokoli, sayur hijau yang kaya serat, vitamin C dan antioksidan. Makan aku buat tubuh sehat dan kuat. Hai, kita adalah sebahagian daripada piramid makanan. Ya, sayur-sayuran dan buah-buahan penting. Hai, saya daging. Saya kaya dengan protein dan zat besi, membantu membina otot dan menjaga kesihatan darah. Hai, saya kaya dengan omega 3 dan protein yang baik untuk kesihatan jantung dan otak. Sekarang saya nak mengenalkan daging dan ikan. Kami adalah kumpulan protein dalam piramid makanan. Wah, banyaknya makanan. Buah sedapnya bergula dan keropok. Hai, saya Rafiq. Saya berada dalam kategori bahagian lemak dalam piramid makanan. Hai, saya coklat. Saya dari kategori bahagian lemak dalam piramid makanan. Senang berjumpa dengan anda. Kami mesti diambil dalam jumlah yang paling sedikit dalam piramid makanan. Ya, cuma sikit saja. Hai semua. Aku burger yang sedap. Tapi ingat, aku makan yang tak sihat. Jangan makan aku selalu ya. Hai pemilik segera, saya sedap. Tapi saya makanan yang tidak sihat tau. Jangan makan saya selalu. Cukup sekali je. Apa perlu kurangkan makan makanan tu kerana tidak sihat dan boleh mencecahkan kesihatan? Oh ya kak, padahal saya akan kurangkan. Terima kasih Halimah. Sama-sama Anis. Jom kita sihat sama-sama. Sekarang untuk uji kamu semua faham ke tidak tentang video animasi tadi, cikgu akan buat satu permainan iaitu goreng dan menang.
Alright class, so tadi kan kita dah belajar piramid makanan, suku-suku baru. Jadi cikgu nak uji kamu dengan satu permainan. Boleh tak? Boleh. Semangat je. Boleh. Jadi cikgu nak kamu tekan ni. Tekan yang biru tu. Okey, cikgu nak kamu tekan ni. Gores dan menang. Nanti kamu akan tahu yang mana makanan sihat, yang mana makanan tak sihat. Boleh tak Gores? Boleh. Buat apa? Tengok piramid makanan lah cikgu. Cikgu. Kita akan goreng piramid makanan sekarang ni. Ya, nanti selepas ni kamu akan tahu yang mana makanan sihat dan makanan yang tidak sihat. Okey, so semua kita goreng satu-satu. Nanti kamu akan tahu yang patut makan banyak, yang patut makan sikit. Saya nak goreng yang tapi Boleh. saya nak goreng. Wah, ada keluar nasi. Nasi tu sihat tak? Nasi tu sihat, dia kategori karbohidrat. Betul. Dia keluar. Tu buat apa? Buat delima. Tu makanan sihat ke tak? Sihat. Bagus. Buat delima dalam kategori apa? Dalam vitamin. Hari ni goreng siapa? Saya goreng jaga bawah tu. Dia keluar coklat lah cikgu. Coklat tu sihat ke tak? Sedap ni coklat. Saya rasa sihat cikgu, betul tak? Mana ada coklat tu tak sihat? Tak sihat lah hari ni, tapi dia sedap. Saya dapat buat cikgu. Buat apa? Avocado cikgu. Avocado tu sihat tak? Sihat. Dia kategori apa? Vitamin. Betul. Burger sihat ke tak? Kenapa tak sihat? Ada sayur ke? Sebab dia kategori lemak. Dekat mana rumah? Tu coklat saya dapat cikgu. Dia sesuatu tak sihat. Kalau bunga ni tak sihat. Okey kelas. So, dari goreng jamanan tadi, apa yang awak dapat? Saya dapat tahu makanan tak sihat dan makanan sihat. Saya dapat bezakan. Apa yang dapat beza? Contoh dia macam yang bawah sekali tu, cuba cikgu goreng. Yang bawah sekali tu coklat. Yang bawah sekali tu gula-gula lollipop. Dia tak sihat, dia boleh rosakkan gigi. Kita boleh makan dia tapi sikit je. Jangan selalu. Maggi tu sihat ke tak? Tahu saya makan Maggi. Tapi awak tak makan Maggi. Sebab Maggi kejap. Tak boleh makan selalu. Cikgu. Okey, tadi kan kita dah main goreng jamanan. Jadi cikgu nak buat penilaian sikit. Boleh tak? Boleh. Okey, sekarang kita dah di bahagian penilaian. Iaitu cikgu akan tengok sejauh mana kamu semua faham tentang makanan yang sihat, tentang piramid makanan dan juga makanan yang sihat dan tak sihat. Jadi yang pertama, kita akan bermain program kesihatan. Okey? Cikgu akan buka permainan ni. Okey. Permainan ni kamu semua akan ada golek yang besar, roda yang besar. Kemudian akan ada soalan yang ada 1 markah, 2 markah dan 3 markah. Jadi kalau kamu semua jawab betul, kamu semua akan dapatlah markah itu dia punya nombor. Jadi kalau kamu semua jawab 1 markah, soalan dia senang je. Kalau kamu jawab 3 markah, soalan dia susah sikit. Tapi kalau kamu semua nak banyak markah, jawablah soalan yang susah. Jadi kamu semua kena jawab sebelum masa habis. Faham? Faham. Okay, sekarang cikgu akan screen untuk awal dulu.
Okey, awal warna hijau. Jadi awak boleh pilih kedudukan makanan yang tidak seimbang. Nak yang satu masa. Okey, kita buka satu markah. Okey, cuba membaca soalan ni. Menilai makanan manis dan berlemak secara berlebihan merupakan pemakanan yang tidak seimbang. Betul ke tak? Dia betul. Betul. Okey, mari kita tengok jawapan awak betul ke tidak? Betul. Jadi, satu markah untuk awak. Okey, kemudian kita akan ke Hana pula. Hana, awak ada punya untuk kebaikan makanan sihat. Apa Hana? Saya nak 3 masa. 3 markah. Okey, soalan yang agak sukar ya. Okey. Ayam makan mengikut suku separuh. Apa akan jadi pada ayam? Badan sihat dan bertenaga. Betul ke? Jom kita tengok. Betul atau salah? Hana dapat 3 poin. 3 poin. Hana. Okey. Okey, Ayu ni pula. Ayu ni dah berapa tu? Saya nak 1, cikgu. Dah 1 markah. Okey, tengok soalan dia. Macam mana tu? Makanan yang bantu kita menjadi kuat, cikgu. betul ke? Makanan ni akan bantu kita jadi lagi kuat tau. Bukan dia lagi sakit ataupun melemahkan kita. Okey, Atira pula. Punya lagi. Saya nak nombor 3, cikgu. Nombor 3. Alia makan mengikut suku separuh. Apa yang jadi pada Alia? Mestilah badan sihat dan tenaga. Betul tu. Bila kita makan suku separuh, badan kita akan jadi lebih sihat dan bertenaga. Bisa pula awak kata? Sebab dia ada banyak vitamin. Betul. Sebab bila kita makan secara seimbang, badan kita akan jadi lebih sihat dan lebih bertenaga. Okey, jadi ini cikgu nak buka siapa saja nak jawab, okey? Cikgu tinggal lagi 10 saat. Cepat-cepat, itu soalan terakhir. Tinggal 2 mata je. Habis dah. Okey, kita tengok skor. Okey, kurang daripada 5 mata. Tadi siapa yang jawab 1 markah je? Ayu ni. Kita tengok kalau ada 1 mata. Okey, dekat sini dia cakap jangan give up. Apa kalau Kak Dia dapat bawah daripada 5 mata tu, kita boleh cuba lagi. Okey, kemudian kita dah sampai ke pengakhiran kita. Okey, sekarang ni adalah sesi refleksi. Okey, kalau kamu semua faham, cuba kamu tekan je sini. Tapi kalau kamu semua rasa kamu masih lagi tak faham, kamu tekan buat tu sendiri. Wah, banyaknya. Saya faham, cikgu. Saya kena banyak-banyak. Oh. Seronok dia belajar hari ni. Okey, jadi sekarang ni kamu semua dah boleh bezakan tak makanan yang sihat dengan makanan tak sihat? Dah. Kalau cikgu suka sangat